Kereta aku ni dah lama parking guys. Nampak oh. Dia tak nak pergi guys. Sebab apa? Bateri dah kong. Yang ni adalah high power punya multi function jump starter guys. Siap ada LED, nak pump tayar pun boleh. Okey, kita unboxing dulu. Okey, yang ni adalah dia punya pump tayar. Soket dia nanti kau boleh connect dekat dia punya power bank ni, jump starter ni. Siap ada kompas kat sini. Sebelah belakang ni siap ada lampu emergency guys. Bila bateri habis kita boleh charge semula dekat punya soket ni. Type A ni kita boleh jadikan emergency power bank. Dia ada bagi satu soket 12 volt ni untuk korang nak connect dekat kereta. Kalau kita nak jam kita punya kereta tu, kita masukkan soket clip wire ni ya. Masukkan, merah kita sambung dengan merah, hitam kita sambung dengan hitam. Kita cuba guys, bismillah. Nampak tu? Dia punya power tu memang kuat lah. Sekejap je So kepada korang yang tak mencari ataupun mencari standby je satu ni. Jump starter ni dengan pump tayar kereta korang. In case emergency, inilah kegunaan dia.